Okay, first soalan dia bermula macam ni. Ni macam mana abang nak describe cara isteri abang ni berkomunikasi dengan abang pada setiap hari? Macam mana dia guna bahasa dia? Satunya isteri saya ni dia agak lain sikit daripada wanita biasa kot. Satunya dia banyak straight to the point lah. Satunya sebab dia isteri saya ni ambil engineering. So dia logikal orang engineer lah daripada orang sastra ataupun wanita biasa lah. So maksudnya apa yang dia tak puas hati tu, dia tak puas hati lah. Siapa tak puas hati lah. Kalau puas hati tu cerai lah. Dia tak puas hati kan. Kalau hanya buang lelaki perempuan dia pun tak puas hati lah. Dia akan cakap je lah apa dia tak puas hati. Contohnya dia nak suruh dia tak puas hati apa. So, sampah tak dibuang ke ataupun apa ada benda-benda yang dia tak suka dia akan cakap terus lah macam tu lah. Okay, faham. Okay, soalan seterusnya. Ni adakah Kak Su ni dia cakap dengan abang tu ni secara directly ataupun indirectly? Dan kenapa? Dan kenapa? Most of the time directly lah. Sebab dia dah faham dah. Contohnya apa? Kalau apa yang dia nak sebut, dia akan sebut directly lah. Okay. Sebab macam biasa kalau indirectly lelaki ni tak faham. Betul. Ada tak pernah Indirect tu ada, tapi most of the time akan direct lah. Indirect tu normal sebab kita boleh cakap mungkin like dia punya default setting adalah indirect kebanyakan, yes. Tapi bila dia dah faham benda yang dia cakap indirect kita tak faham, so dia akan terus direct lah. Kalau time Kak Su happy, macam mana dia cakap? Time dia sedih, macam mana dia cakap? Time dia kecewa, macam mana dia cakap? Okay. Intonasi selalunya yang membezakan dia kalau marah lah. Macam mana tu? Okay, kalau marah dia akan kuat sikit lah. Tone tinggi. Okay. Tapi kalau sedih rasa macam tak ada, cuma dia yes, dia akan macam senyap ke nangis sebentar lah. Okay, kalau time dia happy? Kalau time dia happy macam biasa. Betul, macam biasa. Apa nasihat? Rezeki kena yakin satulah, jodoh tak ke mana. Yang kedua yang abang cakap tadi, kita dah terima orang, kita dah jumpa orang tu, kan ada yang hadis kata tengok keturunannya, sepupunya, apa benda tu semua ada sebab tu. Kita kena benda betul-betul serius lah. Dah hari ni tanggungjawab apa? Kalau tengah belajar, habiskan belajar. Kerja dulu, rasa duit dulu macam mana, bagi kat mak ayah. Nak memahami bahasa perempuan tak susah. Dia cuma satu je, tindakan kita, tanggungjawab. Kita ni lelaki ego kena kurang. Kalau kita nak sesuatu tu kena effort, kena kuat. Tapi kita lelaki pun kena pilih juga. Kadang-kadang perempuan sekarang ni pun boleh tahan juga. Pilihan pasangan tu kena tepat lah. Banyaklah berdoa lah. Kita doa lah. Doa tu penting juga. InsyaAllah jodoh ada, InsyaAllah dapat yang baik, akan dapat yang baik InsyaAllah. Tak apa, tak ada masalah lah. Kadang-kadang dapat yang mu'alaf pun kadang baik juga. Tengok, mudah-mudahan lah. Untuk yang generasi yang nak future husband tu kan, kita dalam betul-betul lah. TikTok ke everything tu sekadar tengok, tapi jangan jadikan satu panduan lah.